Tengok saya datang dekat tanpa buat apa-apa. Unlock sendiri. Nak buat tak? Jom saya tunjuk. Okey, sekarang kita berada dalam Pro 2 Trust H. Macam mana nak setting kalau kita datang dekat pintu auto unlock? Jom saya tunjukkan dekat steering ni. Button enter kan, nampak kan? Tu tekan enter ni. Dia akan keluar macam tu. Scroll ke bawah atau ke atas tak kisahlah. Scroll. Dia akan jumpa vehicle setting. Tekan enter. Dia akan keluar macam ni. Saya zoom lah. Ke bawah. Kita scroll ke bawah. Pergi dekat door lock. So tekan enter lagi dekat door lock ni. Dia akan keluar macam tu. Scroll ke bawah. Yang ni. Scroll. Sampai kita jumpa door lock. Nampak tu? Answer back signal. Welcome door lock. Tak ada tanda hijau kan? Tekan enter. Kalau dah ada tanda hijau tu, function tu dah hidup lah. Kalau ni kita tekan enter. Nampak? Dia dah hijau. Scroll ke bawah. Tu nampak. Masuk pintu. Masuk ke keluar pintu tu. Tekan yang itu. Enter. So, dia dah okey. Nanti kalau dah buat ni, untuk Pro 2 Trust H sahaja X tak ada function ni. Kita lock kereta. Janji kita bawa remote lah. Remote dekat dengan kita. Datang dekat lebih kurang hampir 1 meter, dia akan auto unlock. Itu kalau nak guna lah. Kalau tak nak guna, jangan tik hijau dekat tempat tadi tu. Okey? Itu saja. Assalamualaikum.